Trend sekarang ada trend yang mahal. Semua orang nak ikut trend. Hatta nak kahwin pun nak ikut trend. Ini adalah peluang bagaimana tuan-puan nak menabung untuk kahwin. Antara RM20,000 hingga RM30,000 dalam tempoh 2 tahun. Tengok video ni, saya kongsi. Kalau kita tengok daripada laporan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2024, purata kos perkahwinan di Malaysia kita adalah sekitar RM20,000 hingga RM25,000. Dan ia bergantung kepada tempat, lokasi dan adat setempat. Mungkin tuan-puan tak tahu, tapi realitinya kos untuk majlis, hantaran kahwin, kelengkapan rumah semua dah meningkat. Jadi persoalan sekarang, bagaimana orang bujang di Malaysia kita ni nak menabung sehingga RM20,000 cuma dalam tempoh 2 tahun. Antara masalah yang saya boleh tengok, yang pertama, simpanan mereka mudah bocor. Awal bulan bolehlah nak simpan RM500, tapi bila sampai hujung bulan dah ada kecemasan. Tayar bocor, nak beli handphone baru lah, atau tiba-tiba kawan pula ajak travel. Dan satu faktor lain kita kena tahu, nilai duit ringgit kita makin lama makin merosot. Data daripada Bank Negara Malaysia menunjukkan purata inflasi di Malaysia sekitar 2 hingga 3% setahun. Ini menandakan kuasa beli RM20,000 hari ini mungkin boleh tinggal sekitar RM18,000 sahaja dalam tempoh 2 tahun akan datang. Kalau tuan-puan menambung duit semata-mata, tuan-puan akan kalah sebabkan inflasi. Jadi macam mana kita nak lawan kesan duit bocor dan juga kesan inflasi duit? Iaitu tuan-puan boleh alihkan simpanan ke dalam bentuk emas fizikal begini. Di hadapan saya ni dah 1 dinar emas, nilai semasa sekarang sekitar RM2,400. Jadi kalau matlamat tuan-puan nak adakan simpanan sekitar RM20,000 dalam masa 2 tahun, sasaran yang paling logik adalah tuan-puan menabung sehingga 10 dinar emas. Mungkin tuan-puan nampak besar, cuba kita pecahkan 10 dinar emas bahagi 24 bulan. Sebulan tuan-puan hanya menabung sekitar 0.42 dinar emas. Dan 0.42 dinar emas kali 2,400 lebih kurang plus minus tuan-puan menabung RM1,000 sebulan. Kalau tuan-puan rasa susah nak kira, paling mudah adalah tuan-puan menabung sekitar 2 gram emas per bulan. Maka secara 2 tahun tuan-puan dah ada 48 gram. Cukuplah tuan-puan dapatkan sekitar 10 dinar emas. Sebab 10 dinar emas pun gramnya sekitar 42.5 gram. Ini mungkin dapat mudah, tapi sangat berbaloi untuk tuan-puan cuba. Boleh bermula menabung sekitar 2 gram emas per bulan dan boleh ajak tunang tuan-puan juga untuk menabung sama. Lagi cepat simpanan tuan-puan bertambah, lagi mudah untuk tuan-puan percepatkan urusan perkahwinan tuan-puan. Dan dalam masa 2 tahun, tuan-puan bukan sekadar menabung emas yang ada modal kahwin, tapi juga tuan-puan ada aset yang sebenar yang kalis inflasi.